Okay, Assalamualaikum. Bersiaran kita di San Siro PD, San Siro Arena PD. Game kedua U14. Kata sudah tengok. Buka baju bagus. Buka sikit. Okay. Okay, live game kedua sekarang FB Mas Linda Muhammad Alias. Taminsari menentang BDK FC. Oh, lepas Rozaimi. Game baru jalan. Come on. Baik. Oh, dia tu Okey, bentar. Nanti kau hantar iPad kau baru. iPad. Baik, yes. Jangan salah. Oh, beri. Sudah. Asyik terlanggau je. Muslim. Supaya. Iman Zihni. Edwin Rozaimi. Pas pada. Oh, tadi Akil tak ada. Awak nak pergi habis. Aku sokong ni. Aku sokong. Apa? Ya kuning. Sebab kampung kuning. Gol. Okey. Kita punya bola 1. Sekarang kedudukan BDKFC 1, Taminsari 0. Lagi tak ngomong sini. Nyaris. Anik Faris. Wakil, Kakil, tunggu. Dia tunggu bola.
Zaini. Nafis. Mana tutup lah. Aduh, jangan. Nafis. Oh, baik. Yes. Our GK umur 12 tahun 12 tahun, yes, wise. Okay. Tong tak bawa. Pergi lari bawa tong. Cepat dengan air kau tak bawa. Laju. Dah tahu nak game, tak gerti-gerti nak bawa air, tak gerti-gerti nak bawa tong. Nak kena bercakap je. Awal. Siapa? Edwin. Lari. Oh, cik. Ya Allah. Oh, pocok. Sorry. Pertukaran. Akil Kalish masuk, Edwin keluar. Injured. Tu spray.
Pertukaran. Putra Alvin standby. Siapa nak keluar? Oh, Akil Kalish. Go. Hafi Muslim. Come on, Fi. Muslim. Tiba-tiba Fi. Tiba-tiba Fi. Muslim. Ini Faris. Nafis. Muslim. Awal Muslim. Imran Zihni. Allah. Budak Tamin kan jenis yang beradab. Belum lagi game tengah berjalan lagi dia boleh berhenti minta maaf. Padahal game tengah berjalan tu. Dah tak pasal-pasal. Bola terlepas. Allah. Sekali dua. Wan Hakim dengan siapa tadi? Muslim. Hanif Faris keluar. Putra Alvin masuk. Ke position. Saya. Putra. Terus dia pergi. Tempat dia. Kedudukan semasa Tamisari 0 BDKFC 1. Permainan 15 minit straight. Ni game kedua Taming. Come on. Oh, nasib baik. Tepi tiang, tepi gol. Game pertama tadi kita tewas 0-1. Ni game kedua. Harap-harap adalah seri. Tapi masa dah tak banyak ah. Ni aku fikir cedok orang ah. Meriadah ni. Tapi sebenarnya U14 ni kita tak ada target apa-apalah sebenarnya, sebab ni lebih kepada pendedahan, sebab tim ni tim nak kata kita baru nak bagi dia orang pendedahan. Kira ini kali pertama kita bawa dia orang game keluar, sebab baru rasa yakin sikit nak bawa dia orang keluar sebenarnya. Sebab memang budak U14 ni zero, masa-masa masuk dulu dia orang zero sangat. Ini pun kena ada gabungan U13, budak 13 tahun. Budak solid 13. Itu pun ada juga 2-3 orang kita punya apa? Killer player tak ada. Sebab cuti sekolah kan, ramai budak yang tak ada kita punya killer player. So yang ni pun kita tak ada nak target apa-apalah. Just bagi pendedahan pada dia orang. Ini kali pertama kita bawa dia orang main game luar.
Biasa kita main dalam Melaka saja. Target je sini, target. Muslim. Tekan betul. Dua balik. Akil. Nampak sangat Akil. Oh, cepat. Slow maknanya cuma lurut je. Oh, sebaik. Okey. Masa tamat keputusan penuh. Tamisari 0, BDK FC 1. Kalah tipis. Tak ada mata lagi kita. Dah 2 game, tak ada mata lagi. Tak apa. Ada lagi 2 game lagi. Kita doa yang baik-baik je lah. Okey, Mama Lin end live. Assalamualaikum.